komen, hukum tetap hukum kan bang. Ada yang kata kami ni menunggak agama. Ni ada satu komen, tapi saya ada terbaca. D13 Golden Bun tu bang. Tak pernah lagi dengar D13 orang panggil mozzarella. Ni komen daripada Pak Ben Fruit Melaka. Masya Allah. Lepas tu adalah banyaklah komen, hukum tetap hukum kan bang. Ada yang kata kami ni menunggak agama. Meniaga durian. Beri fakta yang tidak sahih. Okey, Mas, saya nak cerita tentang golden bun dan juga mozzarella cheese yang kita selalu wawarkan dekat Party Fruit. Mozzarella cheese ni yang kita panggil dekat Party Fruit ni, pasal apa? Pasal mozzarella cheese ni daripada jenis golden bun tu di 13 tu. Cuma kita menzahirkan rasa golden bun tu kepada mozzarella. Sebab apa? Bila customer duk tanya, rasa dia macam mana, rasa dia macam mana. Jadi kita menzahirkan rasa dia, definasi rasa dia ke arah mozzarella cheese. Ada orang cakap kata mozzarella, cheese, durian tak sama. Habis tu musang king, takkan kata musang lah, king lah. Jangan dia panggil musang king. Kadang-kadang dalam istilah bahasa ni dia ada banyak maksud, ada banyak bahasa, ada banyak istilah bahasa kan. Jadi tak semestinya saya bercakap kata tentang mozzarella cheese tu nama dia terus direct mozzarella cheese, tak. Cuma kita meletakkan dia sebagai definisi kepada rasa dia. Jadi kepada tuan yang bernama Pak Ben Fruit Melaka ni, saya faham abang pun berniaga buah. Kebanyakan peniaga-peniaga lah yang akan komen, yang akan condemn, cakap kami ni menunggak agama, cerita benda tak betul, tak bagi fakta yang betul. Bukan macam tu sebenarnya, bukan macam tu. Menzahirkan pada apa yang saya terangkan tadi tu, supaya customer lebih ingat, customer lebih faham. Dan kalau customer tu rasa boleh terima, alhamdulillah. Kalau customer tu tak boleh terima, kita tukar kepada buah yang lain, tak ada masalah. Okey, pada pandangan saya macam ni, sudut pandang saya tentang kenapa penggunaan nama mozzarella dan juga D13 tu kami letakkan dia sebagai mozzarella. Bukan kita hilangkan D13 tu, bukan. Cuma kita meletakkan macam ni lah Abu Hurairah. Nama dia lain, tapi orang panggil Abu Hurairah sebab gelaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, baik. Jadi kalau akak-akak abang rasa adakah benda yang saya buat ni salah? Betul ke salah? Cuba komen tengok. Kalau salah, beritahu salah. InsyaAllah saya tak guna. Terima kasih.